saya tak tahu mana satu nak ambil, Public Gold ke MAA. Okey, kalau kita nak beli emas, jenama apa pun tak kisah sebenarnya. Asalkan emas tu tulen dan pastikan beli emas ni memenuhi 5 ciri penting menurut guru saya ada ditulis dalam buku wang emas ni. Kita kena tengok dia punya harga antara yang termurah. Kita check, kita bandingkan dan kita tengok dia punya kadar spread tak terlalu besar supaya kita at least 2 tahun, 3 tahun kita dah untung. Yang ketiga, kita tengok ada branch banyak tak supaya mudah urusan kita nak pajak, nak jual mudah. Sebab tempat terbaik kita nak jual emas adalah tempat kita beli supaya dapat harga tertinggi. Yang keempat, dia punya stok sentiasa ada. Contoh harga emas tengah murah hari ni RM607, kita boleh beli emas dengan lebih banyak. Sebab banyak syarikat, banyak kedai emas yang mana kita nak beli emas tapi stoknya tak ada. Sebab dah habis dah. Ramai yang dah borong emas. Yang bilis-bilis yang kecil-kecil ni dia tak boleh beli emas dah. Yang kelima, ciri yang paling penting, jaminan. Syarat jual beli balik emas tu. Sebab banyak syarikat emas yang kadang-kadang boleh jual tapi nak beli tu dia kena tengok resit, kena tengok condition emas. Jadi bila emas cala, kemik ke, dia akan tolak spread yang agak besar. Jadi kita rugi. Jadi kita kena tengok 5 ciri penting ni secara package. Bukan tengok harga semata-mata, bukan tengok jenama semata-mata, bukan tengok spread sahaja rendah, bukan tengok itu saja tapi tengok 5. Bila kita dah tahu perkara ni, baru kita boleh decide yang mana yang terbaik. Jadi boleh cuba dulu. Boleh cuba dapatkan pengalaman. Nanti boleh share dekat video saya ni. Siapa yang nak mula cuba menabung emas dengan Public Gold, boleh pergi dekat profile saya.